Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustaz. Hari ini Ustaz nak ceritakan kepada kamu tentang hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, menariknya Ustaz. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi cabaran dakwah. Bagaimana Al-Quran membantu menguatkan hati Nabi? Ayat-ayat yang diturunkan memberi semangat dan ketenangan kepada baginda. Saya faham. Sebab tu Nabi tetap tabah menyampaikan dakwah. Ya, tepat sekali. Yang kedua, memudahkan para sahabat menghafal dan memahami Al-Quran. Saya tahu mereka dapat mempelajari sedikit demi sedikit sebelum mengamalkannya. Betul, dengan cara itu, para sahabat lebih mudah menghafal, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Saya tahu Ustaz. Yang ketiga ialah dapat mendidik masyarakat secara berperingkat. Contohnya, pemahaman Arab tidak berlaku sekaligus, malah ia berlaku secara berperingkat. Tepat sekali. Pendekatan ini memberi masa kepada masyarakat untuk menerima dan memahami Islam dengan lebih mudah. Hikmah keempat ialah ayat-ayat Al-Quran diturunkan mengikut peristiwa yang berlaku. Betul. Apabila sesuatu masalah atau peristiwa berlaku, Allah menurunkan wahyu sebagai panduan dan penyelesaian kepada umat Islam. Jadi, umat Islam dapat memahami cara menghadapi masalah berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran. Ya, ini juga menjadikan ajaran Al-Quran lebih mudah difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi, penurunan Al-Quran secara beransur mempunyai banyak hikmah dan menunjukkan rahmat Allah kepada manusia. Semoga kita sentiasa mencintai Al-Quran, membacanya, memahami maksudnya dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian.